minit dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar abang-abang dan akak saya di step ini, di Pulau Pinang ni? 3 jam 4 jam melampau. Oh, 5. nama saya Mazlan Abbas. Okey. Saya dah buat Tone Excel ini lebih kurang. Belakang tak dengar? Tak dengar. Terima kasih. Mana? Lama tak dengar suara ni. Boleh hecah suara ni bagi kuat. Kongkong saya tak boleh hecah. Ni boleh hecah. Apa dah? Keluar ada speaker. Oh, depan saja pengenal saya. Alright. Abang-abang akak-akak saya, oh, tak boleh. Kena hecah balik. Dia tak bagi. Dia suruh cakap slow-slow. Semua duduk kat luar tu. Okey. Bila saya lihat apa ni, abang kita Razif bagi sumbangan, saya terharu tuan-tuan. Okey. Sebab apa dalam Tone Excel ini 6 tahun dah Tone Excel ada dalam Malaysia ini. Ia bukan hanya melahirkan orang-orang yang bebas keuangan, tetapi Tone Excel juga melahirkan orang-orang yang berhati mulia seperti Tuan Razif dan rakan-rakan kita yang ada di sini, tuan-tuan. Ini yang saya lihat, ini yang saya nampak, ini yang saya sangat teruja untuk beritahu orang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Buatlah bisnes Tone Excel ini sungguh-sungguh, sebab orang yang akan bebas keuangan adalah diri kita sendiri, tuan-tuan, bukan orang lain. Dan apabila saya lihat Tone Excel ini melahirkan orang yang bebas keuangan, dalam masa yang sama mereka melahirkan manusia-manusia yang berhati mulia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat, Tuan Razif bagi sumbangan ini, kalau hati kita tak tersedik, tak rasa bersyukur, memang hati kita keras, tuan-tuan. Memang hati kita keras. Tapi inilah hakikat yang saya nampak. Memang tidak ada program yang saya lihat ada seperti Tone Excel ini. Baru-baru ni, kalau tuan-tuan pernah dengar cerita dekat sekolah pondok di Kelantan, okey, dia terbakar. Dia terbakar, tuan-tuan. Sekolah pondok, sekolah agama, sekolah agama pondok di Pasir Mas sana terbakar. Saya dapat telefon daripada kita punya founder, tuan-tuan. Dia kata, Mazlan, tolong bagi sumbangan 5,000 daripada pihak saya, dia kata. Nanti you datang ambil duit saja. Tuan-tuan, ini yang ada dalam Tone Excel. Dan sumbangan tersebut saya telah sempurnakan baru-baru ni. Tok Guru pun tak tahu nak kata apa. Okey. Ini yang ada dalam Tone Excel. So sebab itu, kalau tuan-tuan nak tengok program yang benar-benar boleh mengeluarkan orang daripada zaman kesusahan, ada dalam Tone Excel. Kalau dekat luar sana macam-macam cerita. Satu modal besar, cerita bagus, macam-macam ada, tuan-tuan. Tapi kita tak boleh lihat dengan mata kepala yang orang tu benar-benar keluar daripada kesusahan. Dalam Tone Excel kita memang boleh keluar daripada zaman kesusahan. Masalah tak cukup duit, kekangan duit. Okey. Saya dah 6 tahun, saya tak malas nak cerita lagi, tuan-tuan. Malas nak cerita apa yang saya dapat. Sebab dah tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan benda saya cerita benda yang sama sahaja. Dan seperti yang selalu saya kongsikan, buat bisnes ini namanya bisnes. Perniagaan, bisnes, kena buat bisnes. Ini bukan skim duduk diam-diam dapat duit, tak, tuan-tuan. Kena buat bisnes. Memang bisnes ini, tuan-tuan, boleh dapat sampai satu tahap tu, memang betul. Tidur dapat duit. Sebab saya pernah cakap, kalau kita tak reti buat duit waktu kita tidur, kita akan kerja sampai mati waktu kita berjaga. Okey. Sebab itu bisnes Tone Excel ini kita buat sungguh-sungguh dalam masa yang singkat.
Buat setahun, 2 tahun buat sungguh-sungguh, 2 tahun, 3 tahun buat sungguh-sungguh. Lepas itu memang dia ada passive income. Memang ada passive income. Saya dah menerima passive income ni, saya buat ke, saya tak buat ke, memang dapat. Dapat dia banyak tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa saya dapat banyak, nanti datang jumpa saya tunjuk. Saya bayar income tax saja, income tax untuk tahun lepas, income tax campur zakat saya kena bayar 1.2 juta tuan-tuan. Ada cek dia, saya scan kan. Kadang-kadang orang cerita buat bisnes ni, saya dapat banyak, orang tu dapat banyak. Tuan-tuan pergi tanya orang tu, berapa dia bayar income tax? Lari dia tak jawab. Okey. Lepas tu orang tanya saya pun tak jawab. Tengok income tax kira sendiri, saya kata. Okey. Tapi itu yang ada. Alright. Ini yang dapat dihasilkan dalam Tuan Excel. Jadi peringkat awal memang kena buat kerja. Peringkat awal kena buat kerja. Kita kena menaja. Nama pun bisnes tuan-tuan. Bisnes kena cari pelanggan. Sebab kita tak ada kedai. Macam orang jual kain dan sebagainya, kita tak ada. Kalau ada kedai jual kain, kita kena tunggu pelanggan. Bukalah kedai tu, pelanggan masuk. Kalau pelanggan puas hati, dia beli. Okey. Ada yang tak puas hati, tak berkenan ke hati, dia orang balik. Kita hanya duduk dalam kedai, tunggu pelanggan masuk. Tapi kita buat bisnes Tuan Excel ni, kita tak ada kedai. Kalau dah tak ada kedai, kita kena keluar cari pelanggan. Kita kena perkenalkan kepada orang lain. Orang nak tak nak, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya buat persembahan presentation sebaik mungkin. Buat presentation. Kalau orang tak nak, presentation kita tak bagus. Itu saja fikir. Kalau orang tak nak, kita tak boleh marah tuan-tuan. Macam yang orang buka kedai tadi, datang, belik, tengok kain. Kalau dia tak jadi beli, takkan kita nak hambat dia. Tengok dia, tengok tak jadi jalan. Ada kita kejar dia, parik rambut dia, kau masuk kedai aku tak beli. Habis tanggai-tanggai tudung, masuk mesti kena beli. Tak ada tuan-tuan. Macam itu juga bisnes kita. Kita beri penerangan. Sebab kita tak ada kedai, jadi kita kena kerap keluar dan beri pada penerangan pada orang lain. Okey. Dan ingat, ini bisnes kita tuan-tuan. Bisnes diri sendiri, bukan bisnes HQ. HQ tak cari pelanggan tuan-tuan. Kalau dapat pelanggan, dia nak register bawah siapa? Bawah Mr. Umar? Dah. Mereka tolong monitor, jaga bisnes ini, supaya jangan terpesong, nak jaga semua. HQ buat race, buat apa, itu semua nak tolong kita mengembangkan perniagaan kita. Kita yang cari pelanggan, kita register bawah kita, baru keuntungan dapat pada kita. HQ dia tak buat bisnes. Mereka jaga sahaja bisnes ini untuk kita. Dahlah HQ pening kepala nak jaga bisnes ni. Kadang-kadang saya tengok ramai orang tak reti nak berterima kasih. Dua hari lepas kes, tarik balik data RM30 tak ada free. Mengamuk-ngamuk dalam Facebook. Ada yang kata nak campak SIM card. Alah ya kan. Cakap nak campak SIM card tu maksudnya kita nak buang bisnes kita. Bukan HQ yang sakit nanti. Okey. Nak campak SIM card, campaklah. Saya nak beritahu tuan-tuan, zaman saya start mula-mula dulu, panggilan seminit 32 sen, SMS 16 sen. Okey. Lain kelebihan insurans ada, tapi bertukar-tukar tangan sampai tak tahu siapa punya insurans. Mula-mula Maybank, Etika Maybank. Lepas tu apa, Continental ke apa. Lepas tu Tune Insurance, tak tahulah ada lagi ke tidak tengah-tengah tu. Yang lain tak ada. Jangan cerita fast track, tak ada fast track. On track ada. Fast track tak ada. Benefit yang ada 6311.
Sebab itu sampai sekarang saya tahu cerita 6311. Lain nombor saya tak tahu. Beli nombor lain semua tak kena, tuan-tuan. Nombor ekor 6311 je kena. Apa lagi? Tak ada, tuan-tuan. Apa sekarang macam-macam lah bonus. Sampai saya tak pernah ingat. Orang telefon saya, Cik Mazlan, bonus ni macam mana? Saya tak tahu, saya kata. Orang tanya, Cik Mazlan, bonus tahunan ni macam mana? Tak tahu, saya kata. Cik Mazlan ni tahu apa? Tahu buat duit, saya kata. Tuan-tuan, sampai sekarang kalau tanya saya kelebihan-kelebihan, sebab saya pernah duduk seketika nak kira kelebihan yang ada sekarang. Saya rasa lebih daripada 25 kelebihan berbanding 1 atau 2 kelebihan masa saya start 2010 dulu, tuan-tuan. 2010 saya boleh buat sampai hari ini. Tak ada data-data, tak ada, tuan-tuan. Data tak ada, data internet. Pandai-pandai lah sendiri. Dapat RM30 bagi 1 gig. Patut dah bersyukur. Lama dah dapat. Kena tarik balik mengelupur nak buang SIM card. Hai, saya kata. Kalau tak salah saya, tuan-tuan, okey, ini sebenarnya ada satu persaingan yang tak berapa nak sihat. Semua telco-telco ni banyak bagi free sana, free sini, free sana. Mereka ingat itu jalan penyelesaian. Bagi ini free berapa 16 gig, bagi top up 100 dapat 5 lori data, dapat berapa kontena data, macam-macam. Tapi satu hakikat, mereka ini saya rasa sedang berniaga dalam keadaan rugi. Dalam keadaan rugi sebab orang guna data, orang tak top up, data mereka kena bayar, tuan-tuan. Banyak sangat ambil free, mereka running dalam keadaan rugi. Dan saya rasa tak termasuk juga Tuntok. Jangan bawa main, tuan-tuan. Kalau orang berniaga rugi, last buat apa, tuan-tuan? Jangan sebut, na'udzubillah. Tapi betul lah, ikut logik dia macam tu lah. Okey. Sebab itu bos-bos kita ni takut. Sebab bisnes Ton Excel ini bukan periuk nasi untuk 1-2 orang. Periuk nasi beratus ribu, mungkin berjuta orang, tuan-tuan. Ramai orang yang semata-mata hidup daripada rezeki dapat daripada Ton Excel. Ramai betul. Sangat betul. Alright. Jadi ini bukan satu benda main-main. Bila management buat keputusan, fikir, sakit kepala ni mikir. Sebab ada contohlah macam Tuntok running rugi. Sakit kepala, macam mana nak selamatkan, macam mana nak selamat. Tak apa, sementara kita stop. Contohlah ni, kita stop, bagi RM30, tak payah data 1 gig. Ini untuk menyelamatkan bisnes untuk jangka panjang. Melompat orang nak buang SIM card, kan. Mak ai, saya kata, orang dah lah sakit kepala nak jaga kita punya bisnes. Kita nak buang bisnes, buanglah, saya kata. Saya baca sakit hati, tuan-tuan. Sedih saya tengok. Orang sakit kepala. Bos-bos kita ni fikir macam mana nak selamatkan bisnes. Sebab apa? Telco-telco lain dah berebut. Dia buang offer. Dah sekarang semua pening kepala. Mereka running rugi. Jadi mungkin mereka dapat subscriber yang ramai, pengguna yang ramai, tapi mereka running dalam keadaan rugi. Tapi mereka tak ada masalah, sebab mereka dah biasa menipu. Okey, dapat kita sehari kita pun pakai. Rupanya dah dia start potong pakai. Oh, banyaknya duit aku habis, tak sadar. Okey, itu taktik biasa. Tapi dalam Ton Excel tak ada istilah menipu. Sebab itu flat rate, tuan-tuan. Flat rate, tak ada hidden cost, tak ada dan sebagainya, semua tak ada. Okey. Cuma saya satu minta, biasanya orang yang komplain ni kebanyakannya orang yang tak berjaya, tuan-tuan. Yang tak dapat duit pun. Sebab apa?
Sebab Tuan Razif keluar dalam Facebook, ada jumpa orang komplain, ini zaman data ni, dia kata. Kenapa Tuan Excel jalan ke belakang? Okey, tarik balik data. Ini zaman data, jangan jadi macam Nokia, Puan Nokia, macam-macam disebut. Razif tanya satu soalan. Dia tanya, okey, sekarang data tak ada, free data tak ada. Waktu sebelum ini free data banyak. Berapa kamu taja bulan lepas? Saya tak ada taja apa-apa, sibuk. Razif kata, perbincangan kita tamat di sini. Maksudnya tak guna cakap orang yang memang tak nak kembangkan bisnes. Orang yang tak nak kembangkan bisnes ni yang cakap banyak, tuan-tuan. Sebab saya sendiri jaga data entry, saya nampak nombor pendaftaran makin kurang. Data free dah banyak dah ni. Kalau makin kurang kalau data free banyak, keuntungan berkurang, tak kisah, tak ada masalah. Okey, sebab itu mungkin boleh dibetulkan kemudian. Tapi dah bagi banyak, pendaftaran makin kurang, apa cerita, tuan-tuan? Malas. Sangat betul. Bagi 5 markah, nanti ada hadiah. Sebab itu saya cakap, start daripada bulan lepas, saya dah tak nak cakap banyak. Tak payahlah sibuk nak tanya income saya berapa, semua apa. Tuan-tuan type aja tonexcel.com, keluarlah nama penaja terramai. Yes, saya kata. Beratus orang telefon, Cik Mazlan, apakah rahsiamu? Saya cakap, minum air makjun Nujum Pak Belalang. Itu je kerja. Saya cakap Tuan Siful Zamri Nayan cakap, taja orang level 1, jangan sibuk benda lain. Sibuk macam-macam, keluar batu bata, batu blok, batu merah, sibuk dalam Facebook. Susun bata lah, macam-macam keluar. Ada yang habis berminggu-minggu nak jawab batu bata. Saya cakap, batu bata kalau kamu repus, dia tak empuk. Saya tak jumpa lagi orang makan batu bata buat lauk. Jadi tak payah layan benda-benda tu. Apabila kita layan benda-benda tu, kerja kita tak jalan. Kalau kerja kita tak jalan, bila tuan-tuan nak potong saya punya komisen? Saya nak orang potong komisen saya. Baru seronok, ramai-ramai jadi kaya. Wow. Ini saya seorang aja, tak best ha? Sangat betul, tuan-tuan. Kalau ramai-ramai, dia lebih seronok. Dia bukan macam dalam politik ke, dalam bisnes ke, orang dah jadi atas, dia tak suka orang bawah naik, tak ada. Dalam Tuan Excel ni dia lain. Ramai-ramai kaya lagi seronok. Nak pergi jalan-jalan, naik kapal terbang, semua sampai Mas beritahu, Cik Mazlan, apa ni, first class dah habis lah, semua orang Tuan Excel order. Baru ngam. Tak apa, kita order satu kapal terbang ni. Okey. Tapi itu keadaan ni, tuan-tuan. Alright. So tuan-tuan, saya nak pesan, yang dah buat Tuan Excel, buat sungguh-sungguh. Jangan sibuk benda lain. Sibuk pergi jumpa menaja ni bukan susah, pergi jumpa orang cerita. Cerita bukan cerita tepi jalan, duduk depan-depan ambil kertas tunting. Itu maksudnya untuk mengembangkan perniagaan. Bukan cerita tepi jalan, orang nampak naik motor tengah merepek, oi nak masuk Tuan Excel, kedebuk jatuh. Bukan macam tu, tuan-tuan. Okey. Duduk depan-depan terangkan. Itu namanya nak mengembangkan perniagaan. Okey. Kalau tuan-tuan buat macam ni, insya-Allah memang ada orang akan join. Tuan-tuan jangan susah beritahu Cik Mazlan, saya bulan ni macam mana Cik Mazlan buat 152 orang. Saya cakap tu, so semua saya beranak seorang-seorang ni, saya kata. Ramainya, saya nak dapat 2-3 orang pun tak dapat. Saya cakap, bulan lepas kamu dapat berapa? Saya dapat seorang aja, Cik Mazlan. Baik nasib dia tunjuk jari ni. Okey, dapat seorang aja, dia kata. Saya cakap, berapa kali kamu buat presentation, buat table talk? Ada kot dalam sekali dua. Memanglah patut. Okey. Dia nak kena buat banyak kali, tapi ia berbaloi. Tuan-tuan buatlah seminggu, buat 5-6 kali, pergi jumpa, cerita. Tak kira siapa pun, asal kenal cerita. Asal kenal, buat appointment, jumpa, cerita. Itu je kerja. Tuan-tuan buat selama 2 tahun, tengok.
Lepas itu dia makin kurang. Jangan daripada kurang terus nak senang, dia tak jadi. Dia tak boleh jadi macam tu tuan-tuan. Dia sangat tak adil kalau orang buat main-main selama 3 bulan, lepas tu dia jadi kaya. Dia tak adil tuan-tuan. Tuhan tak tetapkan macam tu. Orang yang buat sungguh-sungguh, istiqamah, konsisten bagi penerangan orang, dia berjaya. Memang patut dia berjaya. Okey? Memang patut dia berjaya. Sebab itu nak berjaya ni bukan sesuatu mustahil. Memang boleh buat, tapi ramai orang tak nak buat. Nak jumpa orang bukannya susah, pergi jumpa cerita, itu sahaja. Tetapi sangat berbaloi kalau tuan-tuan buat 2 tahun. Apa yang saya dapat, insya-Allah tuan-tuan semua akan dapat. Mustahil kalau kita buat jalan sama dapat hasil yang berbeza, mustahil. Okey, tuan-tuan buat cara yang sama, usaha sungguh-sungguh, memang itu sudah janji dia tuan-tuan. Janji orang yang istiqamah buat sungguh-sungguh, memang ada kejayaan menunggu di depan. Orang buat main-main tak ada. Kalau orang buat main-main terus dia kaya, itu tidak adil. Orang yang bersungguh-sungguh, memang janji dia ada kejayaan di hadapan. Jadi semua buat sungguh-sungguh. InsyaAllah saya doakan semua yang ada dalam sini berjaya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.